Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu taala tak akan ubah satu kaum tu melainkan mereka ubah sendiri. Soalannya kenapa dia kata kaum? Dia tak kata individu, dia kata kaum. Sebab biasanya kalau perubahan individu ni dia punya kesannya tak banyak. Tuan-tuan baik, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang anak isteri kita, kita tak jaga. Kita tak ajak anak isteri kita ni pergi ke masjid belajar seumpamanya. Maka kita juga berada pada keadaan yang amat rugi. Sedangkan kalau baik kaum tu, orang akan nampak. Boleh jelma. Dalam masalah paling ringan dan remeh pun, bila kaum tu baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Perubahan yang Nabi datang ke kota Madinah bukan untuk seorang-seorang, untuk kaum. Beri pentingnya bila perubahan kaum ni, dia akan datang barakah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah satu-satu penduduk kaum itu, penduduk negeri itu, negara itu, mereka beriman dan bertakwa, kami akan buka berkat-berkat langit dan bumi. Tuan-tuan akan tengok kesannya takwa kepada Allah. Jadi semua tu disebut lafaz jamak plural, ramai. Tak boleh seorang-seorang. Kerana itu ummah Islam, ummah yang hebat bila disatu, dipadukan dengan agama, dengan ibadat, dengan nawaitu dan niat yang ikhlas. InsyaAllah dia akan jadi min ujubatiz zaman, daripada keajaiban zaman.